saya akan resensisi buku yang bertajuk Rumah Tak Mesti Bahagia. Penulis buku ini ialah Arif Zulkifli. Buku ini diterbit oleh Iman Publication. Buku ini diterbit pada tahun 2023 yang mempunyai jumlah halaman sebanyak 320. Jenis buku pula ialah fiksyen. Tema bagi buku ini menceritakan kisah Ain, seorang yang merasa sukar dipahami oleh ibu bapanya yang dipanggil oleh Ain ialah Abi dan Umi. Sepanjang hidupnya, Ain merasakan dirinya tidak pernah mendapat sokongan dan kebebasan untuk bersuara. Setiap pilihan dan keinginan Ain ditolak, menjadikannya pendiam dan penuh rahsia. Rahsia yang dia bukan sahaja membuatkan dia merasa jijik dan berdosa, malah dia takut untuk berkongsi dengan sesiapa kerana percaya Umi dan Abi yang sangat dihormati. Novel ini menyorot konflik antara harapan ibu bapa dan keinginan anak Ain sebagai watak utama merasakan dirinya tidak difahami dan dibatasi oleh ibu bapanya. Perbincangan mengenai kebebasan, kepercayaan dan kasih sayang dalam keluarga menjadi tema utama. Kelebihan novel ini membahaskan isu kekeluargaan, tekanan sosial dan konflik emosi dengan cara yang sangat dekat dengan kehidupan sebenar, menunjukkan bahawa rumah tidak semestinya membawa kebahagiaan. Satu mesej yang relevan bagi pembaca muda dan dewasa. Keunikan novel ini juga kerana menekankan bahawa rumah tak mesti bahagia berbeza daripada banyak novel lain yang biasanya rumah adalah tempat sebagai simbol kasih sayang dan kehangatan keluarga. Konflik novel ini menonjolkan konflik dalaman watak lain dan Pak Yazid termaruk rasa bersalah, malu, kesepian dan trauma. Selain itu, kandungan penting novel ini adalah Ain hidup dalam keluarga yang kelihatan sempurna, tetapi tidak bahagia dari segi emosi. Hubungannya dengan Abi dan Umi terhad, penuh sekatan dan kurang pemahaman. Seterusnya, kesan kepada pembaca adalah tentang kesedaran realiti kekeluargaan, membuka mata pembaca keluarga bahawa tidak semua rumah membawa kebahagiaan dan membuat pembaca lebih menghargai hubungan keluarga dan menyedari bahawa konflik emosi wujud walaupun di rumah yang nampak sempurna. Akhir sekali, novel ini sesuai kerana banyak konflik watak yang berkaitan dengan tekanan keluarga dan pencarian identiti.